Kalau lelaki buat 3 tanda ni, sebenarnya dia bukan busy, tapi sebenarnya dia dah tahu hati dengan kau. So, jom Miza Huzairi bagi 3 tanda tersebut. Sebenarnya perempuan ingat lelaki tu busy, tapi sebenarnya memang dia dah tahu hati. So, jom Miza bagi tanda yang pertama yang menunjukkan lelaki itu sebenarnya dah tahu hati dah dengan kau. Yang pertama, dia dah mula stop explain. Kalau dulu bila kau tanya, kenapa you buat macam ni? Kenapa perangai you macam ni? Kenapa you pergi sini? Dia akan explain. Tapi sekarang ni, dia decide untuk diam. Dia dah tak explain macam dulu. Itu tanda yang kuat menunjukkan sebenarnya lelaki tu dah mula tawar hati. Kedua, menunjukkan lelaki tersebut dah mula tawar hati bila mana dia dah mula tak react dengan apa jua keadaan, apa jua perkara yang kau buat. Dulu dia pandai tunjuk reaction yang dia happy, dia cemburu, dia caring. Tapi sekarang ni macam dah tak rasa apa-apa. Sebab dia dah tahu hati sebenarnya. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, menunjukkan lelaki itu dah mula tahu hati dengan kau. Tapi sebelum Miza bagi tanda terakhir, Miza nak korang follow akaun Miza ni yang sekarang. Takut nanti korang dah tak jumpa dah TikTok Miza ni dan tak tahu next Miza update video apa. Okey? Jom Miza bagi tanda yang seterusnya, iaitu tanda yang terakhir. Tanda yang ketiga, iaitu yang terakhir, dia dah tak ada usaha. Dia dah tak berusaha untuk dapatkan kau. Dia dah tak berusaha untuk pujuk kau. Dia dah tak berusaha untuk apa jua keadaan. Which is menunjukkan yang sebenarnya dia memang dah tahu hati. So, agak-agak ada tak tanda-tanda ni dekat dia? Jom komen. Jangan kecam-kecam.